Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Aiman. Hari ini saya akan membuatkan sebuah video pengenalan iaitu BMMB 1124. Okey, saya mempunyai 10 orang adik-beradik dan mengapa saya ingin belajar di IPG KDRI? Hal ini kerana saya ingin menjadi seorang pendidik yang membangkang anak bangsa kini yang semakin kurang dalam penggunaan bahasa Melayu. Okey, hal ini juga berkait dengan sebuah hobi saya semasa kecil iaitu mengajar adik-adik saya. Okey, apa yang saya sangat ingin tahu dalam subjek BMMB 1124 adalah bagaimana cara kita merealisasikan literasi bahasa ini dalam penggunaan harian kita, dari segi penggunaan di kelas, di pejabat ataupun di mana-mana tempat dengan penggunaan sapaan bahasa yang sesuai. Dan juga bagaimana kita mahu membezakan sama ada itu adakah bahasa literasi yang sesuai atau tidak sesuai. Soalannya nantikan nanti. Terima kasih.